Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi untuk membincangkan asas tata bahasa Arab, insya-Allah, melalui surah lazim, surah-surah lazim dan juga nota yang diajarkan. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita sebagaimana dalam paparan, iaitu ayat yang ketiga, dan kita telah bincang sedikit ayat teks yang ketiga ni terdiri daripada dua ayat. Kita dah bincang ayat yang pertamanya, dan kita nak teruskan perbincangan ayat yang kedua ni lah. Sebagai nak mengingatkan semula lah, kerana perkara ni kita perlu ingatkan selalu, iaitu objektif untuk mempelajari bahasa Arab ni. Objektif ni ialah mampu membaca teks yang tidak berbaris. Itulah objektif yang sebenarnya. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, kita kena fokuskan bahawa kalau diberikan kepada kita teks seperti depan ni yang tidak baris ni, boleh tak kita membacanya dengan yakin. Jadi kalau kita tumpu kepada objektif ini, jadi kita tahulah, kita boleh nilai diri kita kenapa kita masih tidak boleh membacanya dengan betul, ataupun dengan mantap dan sebagainya lah. Jadi itulah objektif untuk mempelajari bahasa Arab ni, iaitu membaca teks yang tidak berbaris dengan betul, dengan tepat. Dan ini perlu kepada dua kemahiran, boleh kata begitu. Kemahiran yang pertama iaitu kita boleh menyebut perkataan dalam ayat ni. Baiklah, saya akan pindahkan kepada nota. Yang pertamanya, kemahiran yang pertama ni, kita boleh menyebut tiap-tiap perkataan ni dia sampai mengetahui maknanya. Sebutannya ialah sebutan tanpa baris akhir. Jadi itu ialah objektif yang pertama. Ada dua isu lah, dua perkara lah ni. Jadi untuk merealisasikan itu, kita sebagai latihan, kita mesti menyebut daripada belakang dan terus ke depan. Jadi kalau daripada belakang ni kita boleh tahu perkataan ni ialah biha, dan ini lafaz Allah. Jadi kita mesti menyebutnya tanpa baris akhir, itu yang pertama dulu. Kemahiran pertama iaitu perkataan. Kita tak boleh sebut macam ni kitab, jangan sebut kitabun, kerana kita tak tahu lagi sekarang ni ini ayat ni. Kalau kita baca daripada awal, barulah kita boleh nampak bagaimana, adakah dia kitabun ke kitaban, kitabin dan sebagainya. Tapi kalau kita nak melatih, kita kena memantapkan lagi sebutan perkataan tu tanpa baris akhir yang kita buat melalui bacaannya daripada belakang. Jadi seolah-olah ni satu perkataan yang kita baru jumpa, lain-lain semua tak nampak lah, seolah begitu. Di sini kalau kita kena tahu maknanya, dan sebutannya kitab. Kitab maknanya apa? Maknanya sebuah buku. Okey, yang ini terdiri daripada dua perkataan. Ada li, kemudian nak sebut macam mana? Ada li ni kita tahu maknanya untuk. Kemudian nak sebut macam mana ni? Ada iftitah. Dia kena sebut tanpa baris akhir. Li, ini iftitah dulu, iftitah. Kemudian ini li. Kemudian ini al-fatihah. Jadi bahagian akhir, baris akhir jangan sebut dulu. Ini kemahiran ataupun penguasaan yang pertama. Kita boleh menyebut perkataan tanpa baris akhir dan mengetahui maknanya. Jadi kita teruskan lagi. Jadi di sini ada juga surah, ada B di sini lah. B. Ada surah dulu, jangan sebut suratu, surata, surati. Surah aja, surah. Kita sebut cara panjang lah, surah. Kemudian ini baru B, maknanya dengan, kita pun tahu maknanya dia. Kemudian ini as-surah. Janganlah sebut as-suratu, as-surata, as-surati. Kemudian ini perlu kepada perbahasan lah. Nak sebut macam mana, kerana tidak baris. Jadi sebagaimana dah dibincangkan sebelum ni, sebutan ni ialah summiyat. Summiyat.
Jadi itu ialah kemahiran yang pertama. Jadi sekarang ni kita boleh ukur diri sendirilah. Jadi kalau kita tak boleh menyebut perkataan seperti ini, jadi kenapa kita boleh sebut? Jadi apakah ilmu yang masih kita perlu kuasai supaya kita boleh sebut perkataan ni? Jadi itu ialah sebab ataupun cara kita nak menilai diri sendiri, kerana kita perlu ke arah pembelajaran kendiri supaya kita tahu apa yang kita masih perlu untuk menguasai bahasa Arab ni. Jadi sekarang ni kalau tak kita sebut ni menunjukkan kita tidak menguasai wazan 50 dia. Itu wazan pada kumpulan 1 sampai ke 10 tu ada wazan 5 dia. Jadi kita sebagaimana dah disebut ringkas sebelum ni, dan insya-Allah kita akan ulang. Jadi kita perlu mampu menyebut dengan betul iftitah. Hak ni tak tahulah baris macam mana, pasal dalam ayat nanti baru kita nampak. Dan ini juga Al-Fatihah, kita tahu wazan 5 dia bagaimana, nak sebut bagaimana. Jadi dalam menyebut perkataan ni, jadi saya nak ingatkan balik kita ada langkah-langkah dia untuk menguasai bahasa Arab ni. Bila kita melalui teks begini, kita ada dua jenis perkataan. Satu perkataan kita hafal je, seperti B ni maknanya dengan, tak payah nak bincang dengan detail maksudnya wazan ke sebagainya. Li maknanya untuk, ni biha maknanya dengannya. Dia sebenarnya ada dua perkataan, dia gabungkan lah, bi ha dengannya. Baik, bila kita menghadapi teks begini, jadi ni boleh dibagikan kepada dua, iaitu perkataan yang kita hafal saja dan perkataan yang ada wazan 5 dia. Jadi perkataan ada wazan 5 dia yang dalam teks ni dimerahkan lah. Jadi perkataan yang kita hafal ni tak ada wazan 5, maksudnya tidak perlu kita nak memikirkan wazan 5 dia. Perkataan ni kita perlu kepada, baik, saya tulis inilah, insya-Allah nanti notanya kalau diedarkan kita boleh rujuk semula, iaitu kemahiran yang perlu dikuasai. Kalau perkataan yang pertamanya, perkataan yang tanpa wazan 5, apa yang kita perlu kuasai ini ialah kata mufradnya dan kata jamak. Maksud apa kata mufrad? Kata yang menunjukkan bilangan satu dan kata jamak. Jadi sini kita tengoklah macam yang ni, surah ni. Kalau kata mufrad dia surah, tapi kalau kata jamak dia macam mana? Jadi ini kita kena letak di dalam pemikiran kita bila kita nak menguasai bahasa Arab ni lah. Jadi kata mufrad dia, contohnya kata mufrad dia surah, ada tamu. Tapi kalau kata jamak dia bagaimana? Kalau bahasa Melayu kita gandakan surah-surah. Bahasa Inggeris pun tak ada masalah kerana letak S di belakang tu. Di bahasa Arab tidak. Kalau surah, kata jamaknya ialah suar. Ini kita perlu kuasai supaya kita boleh meningkatkan perbendaharaan kata. Suar. Jadi inilah dia punya sebutan. Jadi surah, satu surah. Kalau surah-surah, suar, begitulah. Dan juga yang lain juga. Itu kalau perkataan tu yang tidak dikaitkan dengan wazan, kita perlu ada pada kita ialah mengetahui kata mufradnya dan kata jamak. Contohnya kitab di sini, kitab ni kata mufrad. Jadi kata jamak dia bagaimana? Jadi kita nak meningkatkan perbendaharaan kata dalam penguasaan bahasa Arab. Jadi kitab, dia kata jamak ni biasa dilambangkan dengan jim, jim yang tak ada ekor bawah tu. Jadi jim, kata jamak ni ialah kutub. Kata jamak dia kutub. Okey. Mungkinlah saya letak di bawah ni supaya nampak dia lebih jelas. Ambil beginilah contoh. Jadi kita kena dalam pemikiran kita begitulah. Kalau kita baca teks ni, kerana kita nak menuju ke arah pembelajaran kendiri. Kalau kita dah dapat satu tahap, nanti kita dah rasa kita boleh buat sendiri, itu akan lebih membantu kita lah. Tak perlulah kita bergantung pada tuition ke apa sajalah. Kita boleh buat sendiri. Kalau kita ada masa, kita boleh menguasai bahasa Arab sendiri. Jadi yang nak dibincangkan ni iaitu kalau perkataan tanpa wazan 5, kita ada dua perkara. Kata mufrad dia apa? Kalau perkataan tu dah ada kata mufrad, kata jamak dia apa?
Kalau perkataan tu ada kata jamak, kata mufrad dia apa? Jadi itulah yang apa ni kita nak perlu ada pada pemikiran kita bila kita nak menguasai bahasa Arab. Ini ialah yang tidak mempunyai wazan 5. Tapi kalau yang mempunyai wazan 5, jadi apabila perkataan mempunyai wazan 5 seperti ini lah, Al-Fatihah ni, jadi kita nak kena tahu wazan 5 dia bagaimana, dan juga iftitah ni macam mana wazan 5 dia. Kemudian Summiyat, ni Summiyat macam mana wazan 5 dia. Dan itu yang apa ni, yang kalau dalam nota ni yang dicatatkan dalam bahagian C ya. Dan catatkan bahagian C. Tapi kalau kita boleh juga gunakan jadual kita ni, kalau saya paparkan ke depan ni, rasanya nampak insya-Allah. Jadi kita kena tahulah perkataan tadi Summiyat tadi sin mim ya. Dan dia macam mana daripada wazan 5 dia mana satu digunakan. Jadi ini yang tiap-tiap perkataan yang kita jumpa terbagi pada dua tu. Kalau perkataan tu tak ada wazan 5, tidak perlu dibincangkan wazan 5. Ada cara dia, dua lah perkara tu. Kena tahu dia punya mufrad dan jamak. Kalau perkataan ada wazan 5 tadi, nak Summiyat saya datang mana daripada nombor 2 ni. Dan kita boleh keluarkan 3 huruf dasarnya, dan kita boleh sebut dia 5 ni tanpa kita rujuk kepada jadual ni. Itulah tahap kemahiran yang nak kita capai. Jadi kalaulah perkataan seperti yang apa ni dalam nota kita ni, perkataan Summiyat ni kita tak nampak wazan 5 dia macam mana, kita tahulah kita masih lagi perlu kepada menambahkan ilmu ataupun menguasai ilmu itu, supaya kita boleh sebut fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al dan taf'il, dan kita boleh kiaskan dia daripada sin mim ya, kita boleh sebut dia. Begitu juga dengan Al-Fatihah ni, wazan 5 ni macam mana ni. Jadi saya nak tunjukkan ni supaya kita akan nanti kita akan dapat menguasai ataupun apabila kita telah banyak didedahkan dengan perbincangan begini, kita akan dapat melaksanakan pembelajaran kendiri. Itu yang paling penting sekali lah. Jadi itu pasal saya nak cuba dedahkan sebanyak yang boleh dalam kita membincangkan ni, supaya insya-Allah satu hari nanti kita boleh buat sendiri. Jadi kita kena tahulah langkah demi langkah apa yang kita perlu buat. Jadi itu tadi tu objektif yang pertama tadi, membaca teks tak berbaris. Dan untuk menguasai ini terdapat ada dua benda. Yang pertamanya, kalau perkataan tu tak ada wazan 5, kita perlu apa? Kata mufrad dan kata jamak. Kalau perkataan tu ada wazan 5, kita perlu menguasai ataupun menghafal. Kita perlu ke tahap kita dah hafal semua ni dalam jadual ni. Kemudian dan kita memang boleh maksudnya macam sifir 12 lah. Tak perlu kita nak buka kalkulator. Kalau 2 kali 6 berapa, automatik lah 12. Jadi itu yang kita kena faham. Kita kena letak target sampai ke situ. Kalau tidak, kita akan terpaksa bergantung pada orang. Kita nak tanya macam tu lah. Jadi ini kita kena kuasai ini. Jadi kalau perkataan seperti Al-Fatihah tadi, itu dia mana satu yang ada Al-Fatihah, yang kita kena faham lah Al-Fatihah itu macam mana pembentukannya. Fatihah, Fatihah wazan yang mana ni? Fatihah wazan di sini fa'il, dan dia ditambah ta marbutah. Ditambah marbutah ni kita boleh buang sementara lah. Jadi kerana dia perempuan, melambangkan perempuan ya, feminin ataupun muannas. Jadi kita dah tahu wazan dia Fatih. Kita tahu 3 huruf dasarnya Fatahah. Bila kita tahu Fatahah, kita boleh cari dalam kamus maknanya, dan itu ialah ke arah pembelajaran kendiri lah. Dan kita boleh sebut automatik ni 5 ni. Fatah, yaftah, Fatih, maftuh, dan ni kita dah bincangkan dia baris ni ialah baris atas, dan fath. Jadi itu yang nak diketengahkan ya, supaya kita jelas kita belajar ni macam mana, sampai bila nak belajar ni kan. Jadi sampai ke tahap yang mana kita dah yakin kita boleh belajarkan diri dengan kita tahu apa yang perlu kita kuasai. Jadi itulah dua benda iaitu kita mesti menguasai. Kalau dia tak ada wazan, kita nak tahu mufrad jamak dia. Kalau berwazan, kita nak tahu wazan 5 dia. Dan satu perkataan lagi yang ada dalam kita nak bincang ni, iftitah, sebutan dia iftitah.
Ini minggu lepas pun ataupun sesi lepas telah pun dibincangkan sikit, tapi kita nak ulang balik. Jadi kenapakah kita tak boleh menyebut perkataan ni? Persoalan untuk diri sendiri kan. Kerana kita tidak menghafal lagi 50 ni. Jadi bahasa Arab ni banyak benda yang kita perlu belajar. Bukan nak kata, bukan nak menakut-nakutkan, tapi itulah realitinya. Jadi kita tak boleh sebut ni pasal apa? Kerana kita tidak menguasai ni. Daripada dua, fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al, taf'il, fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al, fi'al, mufa'alah. Kita tak menguasai lagi. Jadi ini yang mana? Jadi kalau kita dah kuasai ni, kita tahu automatik kita akan nampak ini sebenarnya dia bahagian ini, mulapan. Kerana sama je dia punya bentuk. Ni iftial, ini nak sebut macam ni lah, iftial, iftitah. Dah bila dah jumpa yang ni, yang lain tak kena, yang lain tak boleh, tak match dia punya, tak matching. Jadi kita dah tahu yang ni tiga asal ni ialah fa, ta, ha. Bukalah kamus apa makna fataha, dan dia akan huraikan satu persatu makna fataha. Jadi itu yang nak saya ulang balik supaya kita nampak kita jalan ke mana, ke arah mana kita ni, dan kita boleh menguasai dengan mantap. Dan kalau kita masih lagi kita belum dapat lagi, maksudnya kalau dalam paparan ni kita tak boleh sebut lagi tiap-tiap perkataan tak baris ni, ini menunjukkan apa? Menunjukkan adalah kekurangan kita tu. Jadi kita perlulah baiki dan untuk memantapkan lagi. Jadi itu yang pertama, kerana dalam catatan kita ni yang saya baru tulis tadi, iaitu ataupun saya boleh sebut tadi, iaitu yang pertama mestilah menyebut. Mungkin saya boleh tulis semula, insyaAllah nanti kita akan postkan untuk diulang kaji semula, insyaAllah. Baik, ini objektif dia. Kalau nampak di paparan, membaca teks silap baris. Jadi pertamanya boleh menyebut perkataan kecuali baris akhir perkataannya. Dan itu dengan mengetahui maknanya. Yang pertama. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya, baik, kita catatkan sebagai ulangan. Kalau kita boleh hafal kaedah ni ataupun garis pandu ni, insya-Allah akan lebih mantap. Yang keduanya, kita boleh baca ayat. Ini bila kita tahu bila kita dah tahu perkataan ni, kita boleh baca ayat. Bila kita dah tahu tiap-tiap perkataan tu, makna dia sebenarnya, kita boleh baca ayat tu daripada depan ke belakang, macam pembacaan biasa lah, dengan menyebut baris akhir. Jadi itulah dua kemahiran tu. Jadi tiap-tiap ayat yang sekarang kita nak bincangkan ni, begitulah kita punya pendekatan dia. Kita nak tahu tiap-tiap makna tiap-tiap perkataan, dan juga bila dah tahu makna tiap-tiap perkataan, kita boleh sebut perkataan tu daripada belakang ke depan, maksudnya dalam ayat tu. Dan langkah seterusnya kita boleh baca ayat tu setelah kita boleh sebut perkataan tu. Tapi di sini lepas tu kita kena sebut baris akhir perkataan tu. Jadi itulah kita nak mengingatkan semula, ataupun untuk memberi penumpuan kepada perkara-perkara yang demikianlah. Jadi itulah yang kita nak sambung hari ni, insya-Allah. Iaitu pendekatan kita begitu. Jadi sekarang ni kita teruslah untuk membincangkan ayat yang kedua dalam teks yang kedua tu. Kita lihat sendiri. Boleh tak kita sebut perkataan ni daripada belakang ke depan? Dia kata dah sebut tadi, insya-Allah boleh lah. Hanya kalau kita tak begitu mampu, kita kena ulang balik. Jadi di sini biha Allah kitab, dan kitab ni kita sebut kitab ni maknanya satu buku. Boleh tak kita sebut dia punya plural dia, jamak dia, kutub. Kutub dia punya pluralnya. Kemudian ini sebutan dia iftitah. Iftitah ni mana datangnya? Daripada yang tadi sebut tadi tu, iaitu kumpulan yang ke-8. Dan maknanya ialah pembukaan. Baik, kita buat dulu yang hitam ni, kerana yang merah ni dia perbahasan dia lebih detail lah.
Baik, jadi kalau yang hitam ni, yang berwarna hitam ni surah, dan sebagaimana disebut tadi, surah ialah surah. Kemudian kata jamak ni ialah suwar. Suwar. Kemudian ini B dengan okey. Surah pun serupalah. Baik. Sekarang ni nak tinggal ni lagi lah, yang warna merah ni. Jadi sumiyat ni dah disebut minggu lepas ataupun sesi lepas, dan kita teruslah kepada perbincangan yang seterusnya. Sumiyat ni kalau nak diulangkan sedikit, kita boleh lihat semula lah dia punya perbahasan dia, iaitu kalau dalam nota tu di bahagian C tu nombor 22. 22. Jadi perkataannya begini. Dan wazannya fu'ilat. Jadi kalau fu'ilat kita sebut dia sumiyat. Dan dia kumpulan dua, iaitu fa'al, yufa'il, mufa'al dan taf'il. Dan dia oleh kerana dia ada huruf lemah ni, ya ni, dia mengalami sedikit perubahan, yang mana telah kita bincangkan dengan agak detail pada sesi yang lepas. Baik, kita berpindahlah kepada perkataan lain yang kita nak bincang dari aspek wazan 5 dia. Baik, sekarang ni Al-Fatihah. Al-Fatihah pun maksudnya dah dibincangkan sebelum ni, iaitu wazannya fa'il. Ini yang benda yang baru, iaitu perkataan ni ialah iftitah. Jadi iftitah kalau dalam bahagian C nota kita tu dia nombor 23. Baik, ini perkataannya yang tak ada baris. Jadi nak membaca ni bagaimana? Dengan menggunakan wazan ifti'al. Ifti'al ni apa dia? Dia ialah kumpulan yang ke-8. Jadi kalau dalam carta tu bolehlah diruduk situ. Baik, apabila kita tahu ifti'al, kita tahulah wazan ataupun huruf dasarnya yang 3 tu ialah Fataha. Fataha. Jadi Fataha bila dibuat dalam bentuk ifti'al, kita letak fa di bahagian fa di sini, ta ni di bahagian ain. Jangan silap bahagian ain, kerana fa ain lam itu ialah kata dasar dia. Dan ha ni letak di bahagian lam. Jadi bunyi dia beginilah, iftitah. Iftitah maknanya pembukaan ataupun proses permulaan ataupun pembukaan. Kita tengok konteks saya lah bagaimana kita nak menterjemahkannya. Dan dia kumpulan yang ke-8. Jadi inilah kumpulan yang ke-8 ni. Jadi kalau kita dah hafal ni, kita senang nak kiaskan. Kalau kita belum hafal, kita perlu lambat sikit lah. Jadi kita sepatutnya ini jadual sifir, boleh kata sifir berapa ni, sifir 8 lah. 1 kali 8 berapa? 8. 2 kali 8 16. 1 kali 8 84. Dan seterusnya lah. Jadi ini sifir 8 nak sebut macam ni. Ifta'al, yafta'il, mufta'il, mufta'al, ifti'al. Dan kalau kita kiaskan dengan Fataha, kita boleh sebut iftatah, yaftatih, berdasarkan kepada wazan ni. Muftatih, muftatah dan iftitah. Dan maknanya kalau tengok dalam kamus, saya akan huraikan maknanya, iaitu pembukaan ataupun proses permulaan. Jadi dah tahu perkataan tu sebutan macam mana dan maknanya, kita boleh lihat semula. Jadi dalam perbincangan kita ni, kita dah selesai lah tiap-tiap perkataan sekarang ni, dah kita tahu sebutannya dan maknanya. Ini dengannya, kita baca di belakang, biha maknanya dengannya, Allah, kitab maknanya buku, iftitah pembukaan, li untuk, Al-Fatihah nama bagi surah ataupun pembuka, kemudian surah ialah surah, bi dengan as-surah pun surah juga, kemudian sumiyat dinamakan. Apabila kita dah tahu tiap-tiap perkataan ini dan boleh sebut dengan mantap dan tahu maknanya, kita boleh baca ada dua bacaan. Bacaan pertama tanpa menyebut baris akhir. Jadi dinamakan surah ini ataupun surah dengan surah Al-Fatihah untuk ataupun kerana pembukaan kitab Allah dengannya. Jadi ini struktur bahasa Arab. Dan bacaan pertama kita tak perlu menyebut baris akhir. Kita boleh baca kerana kita dah hafal tiap-tiap perkataan tu, kita boleh baca dengan cepat dan mantap. Sumiyat as-surah bi surah Al-Fatihah liftitah, tulis sambung ni, liftitah kitab Allah biha. Itu cara bacaan pertama lah, iaitu tanpa baris akhir. Dan kita boleh baca dengan cepat.
dan tahu maknanya, itu menunjukkan ada penguasaan sikit lah, ada penguasaan. Kerana kita boleh baca dengan tanpa masalah. Tapi bacaan kedua iaitu bacaan dengan baris akhir, ini yang nak dibincangkan. Okey, jadi kita kalau nak baca dengan baris akhir, kita perlu menganalisa dan sebagainya lah. Tapi kalau kita dah sampai ke satu tahap, kita dah biasa dengan struktur ayat begini, kita automatik boleh menyebut baris akhir itu tanpa silap. Tapi ini peringkat permulaan, kita perlulah perbincangan, perlu soal jawab dan sebagainya supaya kita jelas kenapa kita sebut baris dengan baris tertentu, baris akhir suatu perkataan. Baik, di sini nak sebut dia summiyat. Kalau saya baca sekali lalu, summiyat as-suratu bi suratil Fatihati liftitahi kitabillahi biha. Itu bacaan dengan baris akhir, dan bila saya baca begitu bukan kerana dah hafal, tapi saya tahu kenapa saya baca begitu. Summiyat as-suratu. Kenapa as-suratu? Okey, ini yang kita nak bincangkan. Jadi di sini ada satu perkataan kata kerja. Perkataan kata kerja ni mengikut kaedah, bila kita jumpa satu perkataan kata kerja, kita biasakan untuk bertanya apa atau siapa. Jadi kita tahu kata kerja ni maknanya telah dinamakan. Apa yang telah dinamakan? Ataupun siapa yang telah dinamakan? Jadi carilah dalam ayat perkataan seterusnya. Telah dinamakan surah ini, surah lah, dengan surah Al-Fatihah. Okey, jadi ini jawapan soalan apa ataupun siapa. Jadi jawapan soalan, bila kita jumpa kata kerja, jawapan itu baris akhirnya kena baris depan. Jadi kaedah ni kalau dah mantap dalam pemikiran kita, dan kita ada banyak latihan, kita nak baca begitu, kita tanya dalam diri sendiri. Kalau jumpa perkataan seperti pergi, makan, siapa yang makan, siapa yang pergi, ataupun apa sajalah. Jadi jawapan bagi soalan tu apa atau siapa, baris akhir ini kena baris depan. Kerana dalam perbincangan, kerana apa? Kerana dia sebagai pelaku perbuatan tu, ataupun dalam istilah baru kalau di sini dibentuk dia, bangun kena buat, dia sebagai naib fa'il, itu pengganti pelaku. Ini istilah-istilah je lah, yang mana kalau kita ada kesempatan kita hafal, kalau tidak kita faham je. Ada kata kerja, kita tanya apa atau siapa, dinamakan apa yang dinamakan ni, surah ini, ini ada as-suratu. Okey, kita baca lagi, dinamakan surah ini dengan bi. Kita tahu lepas bi kena baris bawah, bi surati. Itulah pembahasannya. Kenapa tak baris dua? Itu persoalan lain pula lah. Kenapa tak kata bi suratin? Okey, isunya ialah komponen ayat ni dia tidak habis lagi, kerana komponen ni terdiri daripada beberapa perkataan. Jadi apabila dia tak habis lagi, perkataan yang sebelum terakhir tu dia tak boleh dibariskan dengan baris dua. Ini satu kaedah ni. Tiap-tiap perkataan sekarang ni, kerana perkataan ungkapan ni dia memberi satu makna, dia tidak boleh dipisahkan. Jadi oleh kerana dia tidak boleh dipisahkan, kalau nak baris dua, perkataan yang terakhir saja. Jadi bi surati Al-Fatihati, baris satu juga. Dia pertama dia baris bawah dan dia baris satu. Okey, kita selesaikan dulu. Kenapa dia baris satu? Kerana dia ada alif lam. Jadi dalam kaedah, tiap perkataan yang ada alif lam dia tidak boleh dibariskan dengan baris dua. Baik. Persoalan seterusnya, kenapa dia baris bawah? Kita aplikasi kalau kaedah bahawa dua perkataan ni, kalau perkataan berdua tu bukan sifat bagi perkataan pertama, dia wajib baris bawah. Itu kaedah yang kita kena hafal dan kita kena aplikasikan kalau kita nak baca teks yang tidak berbaris dengan memberi baris akhir tiap-tiap perkataan. Kalau tidak, sebagaimana yang awal tadi, kita boleh tanpa baris akhir, summiyat as-surah bi surah Al-Fatihah, cukup dah. Tapi kalau kita nak tingkatkan lagi, kita kena tahu sebab-sebab itu. Jadi kaedah mengatakan kalau ada dua perkataan, perkataan nombor dua ni Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah nama khas. Kalau dia bukan sifat, dia bukan sifat lah tu. Jadi bila dia bukan sifat bagi perkataan surah ni surah, dia Al-Fatihah ni bukan setaraf dengan panjang, pendek, besar, kecil, kerana itu sifat. Kalau panjang, pendek itu sifat, tapi dia Al-Fatihah, dia nama khas.
Jadi apabila dia bukan sifat, wajib baris akhir ni baris bawah. Itu kaedah lah. Di tiap-tiap yang kita jumpa ada ungkapan, kita kena analisa dua perkataan dulu. Dia yang sekarang ni, kalau kita nak analisa dia pun sama kaedah dia. Ni dua perkataan ni, B dengan surah. Jadi adakah surah ni sifat bagi B? B maknanya dengan. Jadi tak logik mana ada dengan tu ada dengan lah perkataan tak boleh kita sifatkan. Dengan ni lah kata hubung je, ataupun kata dari istilahnya dipanggil kata sendi, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil huruf jar. Itu istilahnya, tapi tak lari daripada kaedah mengatakan dua perkataan. Adakah perkataan nombor 2 ni sifat bagi yang pertama? Tidak. Wajib baris bawah. Habis itu. Sama ada kita nak hafal dia sebagai jar majrur kan, itu cerita lain. Tapi kita nak faham konsep dia dulu. Okey. Jadi sekarang ni kita tahulah bi surati al-Fatihati. Kenapa al-Fatihati baris bawah? Kerana kita tahu dia bukan sifat bagi surah. Selesai. Seterusnya, ini satu komponen lain. Jadi dia ada berapa komponen dalam ayat ni? Dia ada kata kerja, kemudian ada pelakunya ataupun pengganti pelakunya, ataupun jawapan bagi soalan apa atau siapa bagi kata kerja ni. Dan kita ada satu lagi, li, menunjukkan mana sebab. Baik, li dengan iftitah. Adakah iftitah ni sifat bagi li? Bukan. Jadi iftitah ni wajib baris bawah. Okey, selesai. Adakah iftitah ni perkataan terakhir dalam ungkapan ni? Tidak. Jadi dia tak boleh baris dua. Jadi ini semua kaedah ni kena hafal di kepala supaya kita boleh baca teks tanpa baris dengan menyebut baris akhir perkataan. Okey, selesai ni. Jadi liftitahi, selesai. Baik, dua perkataan lagi. Li iftitahi kitab. Okey, kitab. Jadi sekarang ada kitab ni sifat bagi iftitah. Iftitah mana pun bukan. Dia bukan sifat. Kitab adalah nama benda. Jadi wajib baris bawah. Adakah dia, kenapa dia tidak baris dua? Sebab dia bukan perkataan yang terakhir dalam ungkapan ni. Jadi dia kena baris satu. Okey, selesai lah. Kita aplikasi semua tu. Jadi liftitahi kitabi. Tengok perkataan ni pula, lafaz ni. Lafaz Allah. Adakah lafaz Allah ni sifat bagi kitab? Tidak. Jadi bukan sifat, dia baris akhir, baris bawah. Okay, kenapa tak baris dua? Dia bukan yang terakhir satu, dan kemudian dia ada alif lam. Dia tak boleh baris dua, jadi baris satu. Jadi liftitahi kitabillahi, kemudian biha. Biha dengannya. Di biha ni dia menghuraikan lagi lah, kerana pembukaan kitab Allah dengannya. Di B ni kita dah tak perlu fikir wazan dan tak perlu kita fikir baris akhirnya, kerana dia dah begitu sifatnya. B tu B tak akan berubah. Ha pun nya begitulah sifatnya, tak perlu kita fikir baris akhir. Jadi dengannya. Jadi semua kaedah-kaedah ni kita perlu kuasai dan faham, dan kita aplikasikan sebanyak mungkin bila kita baca teks tak baris. Jadi kita dah nampak di sini, barulah kita boleh baca teks ini dengan bacaan kedua, iaitu menyebut baris akhir. Jadi kita boleh baca lah, summiyat as-suratu bi surati al-Fatihati liftitahi kitabi Allahi biha. Itulah bacaan yang kedua yang menunjukkan bahawa kita menguasai bagaimana nak menyebut baris akhir tiap-tiap perkataan dalam ayat. Tapi ingat, kita boleh baca bacaan yang pertama, iaitu tanpa menyebut baris akhir. Itu yang paling mudah, supaya kita boleh menguasai struktur bahasa Arab dan juga perbendaharaan kata dia. Jadi kalau nak baca tanpa baris akhir, kita boleh sebut summiyat as-surah bi surah al-Fatihah liftitah kitab Allah biha. Jadi perlulah kita kita biasakan, perlu kita sebut, perlu kita baca, cuba baca dan cuba terapkan kaedah-kaedah tadi kalau kita baca dengan baris akhir. Jadi selesailah kita punya perbincangan. Kalau lihat di nota ni, teks nombor 3 dia dah selesai. Kalau kita nak ulang balik, nak baca semula teks nombor 3 ni, yang tak baris ni, kita baca pertama. Saya akan tunjukkan bacaan tanpa baris akhir. Limadha summiyat hadhihi as-surah bi surah al-Fatihah? Kenapa dinamakan ini surah dengan surah Fatihah?
سميت السورة بسورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها. Dinamakan surah ini dengan surah Al-Fatihah kerana pembukaan kitab Allah dengannya. Okay, kalau nak baca dalam barisan akhir itu yang kena aplikasikan semua kaedah-kaedah tu. لماذا سميت هذه السورة بسورة الفاتحة؟ سميت السورة بسورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها. Jadi itulah cara Jadi kita kena jelas daripada awal bahawa kita nak baca, kita nak belajar bahasa Arab ni, objektif terakhirnya ialah boleh membaca teks yang tak berbaris dengan betul. Dan bila kita nak baca tu, dia ada dua cara bacaan. Pertamanya, bacaan tanpa menyebut baris akhir dengan kita mengetahui makna tiap-tiap perkataan, dan bacaan kedua menyebut baris akhir tiap-tiap perkataannya dengan mengetahui kenapa kita sebut perkataan itu dengan sebutan baris akhirnya dengan baris tertentu. Jadi itu sebagai satu contoh ataupun contoh yang kita buat untuk sesi sekarang ni Dan kita teks-teks lain begitulah sekarang ni. Begitulah kalau kita nak faham cara kita nak menguasai bahasa Arab ni, itu cara dunia. Baik, saya rasa tak sempat lagi saya nak huraikan lebih lanjut, jadi kerana kurang di seminit ni, jadi insyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.